Berita boom hari ini. Pada 16 Ogos ini, dua nama besar dalam dunia muzik tempatan, Atilia Haron dan ibunya, Salamia Hassan, bakal berkongsi pentas utama buat pertama kalinya dalam konsert Gelombang Bahagiaku anjuran Mujik One Production di Plenary Theatre, Kuala Lumpur Convention Centre. Lebih daripada sekadar persembahan, konsert ini membawa tema kasih ibu dan anak yang bersatu dalam irama dan jiwa seni. Salamia turut meraihkan ulang tahun ke-55 dalam dunia seni, menjadikan konsert ini lebih bermakna sebagai simbol cinta dan penghargaan antara dua generasi seni tanah air. Konsert Gelombang Bahagiaku dijangka menjadi malam penuh emosi, kenangan dan muzik yang menyentuh hati serta hadiah istimewa buat pencinta seni dan keluarga.